Hey guys, Assalamualaikum. Salam sejahtera. Kembali ke channel YouTube Azman. So hari ni kita aku nak tunjuk korang menu-menu yang aku selalu order dekat bungkus kau-kau. So maybe ada yang tak familiar dengan bungkus kau-kau. So this is the video for you. Let's go. So aku pergi hari ni aku pergi bungkus kau-kau dekat The Mines. So yeah, let's go. So ni dia bungkus kau-kau. Let's go. So ni yang cara pilihan air dia. So basically 3 bangsa. Teh, kopinya Pomelo, Kopilo, kopi je Pomelo, Cham, teh je kopi. Ya. Dia antara air dia yang unik lah. And dia punya nasi lemak memang nice, aku dah try. And dia punya PKK tu sah, tak apa. Jadi aku tunjuk sebab aku order 2 ni tadi. So ya, let's go. Okay guys, so ni nasi lemak biasa dia. Kau boleh tengok dia punya sambal memang berlambak. Okay, aku suka, kenapa aku suka nasi lemak dekat BKK ni, bungkus kau-kau ni, sebab firstly dia punya sambal dia lemak manis tau. Memang sambal dia manis pedas. Lemak manis pula, okay? Manis pedas. So untuk orang yang pemanis macam aku, yang suka benda tu lebih manis-manis sikit, so I prefer this one lah. Tapi sambal dia memang sedap. Even korang tak suka manis pun, aku rasa korang akan enjoy. Sambal dia memang rasa sedap gila. Yang ni dia punya toast. Toast dia biasalah, toast tak ada apa beza sangat. Tapi korang ada 2 pilihan lah. Either nak butter kaya peanut butter or butter toast. Okay? And apa yang kita orang air yang selalu aku order kat sini, tiga bangsa. Okay, basically 3 bangsa ni Milo campur kopi campur teh. So dapatlah 3 bangsa. Sebab tu nama dia 3 bangsa lah. And macam aku tunjuk kat dalam menu tadi, ada lagi 2 yang basically air dia pelik sikit lah. Macam yang the other one is Cham. Cham is basically kopi campur teh, and Kopilo is kopi campur Milo. So we get bukan the best of both worlds lah, tapi the best of 3 worlds combine. Okay, basically ada kopi campur Milo campur teh. Okay, aku sebenarnya dah biasa makan kat sini, tapi aku akan review jugalah. Aku akan cakap lagi sikit lah macam mana rasa dia. So ya, let's go. Okay, so kita minum air dia dulu. Jadi minum dah. Sedap. Minum. Minum. Up. Minum. Okay, so basically air dia definitely first taste yang aku rasa is kopi campur kopi and teh dia basically. Okay, so aku rasa benda tu tak lari kot, sebab kopi rasa dia agak kuat, and also teh. Tapi korang akan dapat that after taste of Milo after kopi and teh. Macam tu lah basically. Sebab kita tak nafikan kalau nak, bila ada 3 benda yang dicampurkan, dia akan ada satu yang macam left out sikit lah rasa dia. So I would say kalau dalam 3 bangsa ni, rasa Milo dia tu tak kuat sangat lah. Korang akan lebih rasa kopi and teh. Tapi the after taste of the Milo korang akan rasa after that. So tapi okey lah. Okay, banyak pula orang minum kopi ni. Okay, so I would say, tapi satu sebab kenapa aku suka makan minum air kopi kat bungkus kau is sebab kopi dia sangat sedap and sangat kau. Sebab tu nama dia bungkus kau, sebab memang kopi dia memang kau gila. Memang very kick lah. Kalau kau ngantuk apa, memang this is the way to go lah. And dia bukan setakat kau yang pahit tau. Yes, dia kau kalau kau nak ambil normal sugar, kalau tak ambil less sugar, dia punya manis pun very well balanced lah dengan punya rasa kopi tu. Tapi yang aku ambil 3 bangsa, I would recommend you untuk try 3 air plate ni lah. Either 3 bangsa campur itu campur kopi teh Milo, ataupun Cham kopi campur teh, dia punya Kopilo kopi campur Milo. I think kalau kau nak rasa Milo tu lagi kuat, definitely go for Kopilo lah. And if you tak nak, macam aku rasa 3 bangsa dengan Cham tu, aku rasa tak jauh beza sangat lah rasa dia. Sebab macam aku cakap lah, Milo tu dia macam, rasa Milo tu dia left out sikit. Dia just ada rasa after taste je. Sebab kopi and teh tu dia overpower that Milo taste kan. So next kita try nasi lemak pula. Okay, ni sebenarnya benda ni biasa je, tapi aku try. Aku rasa aku bagi tahu lah dia punya texture apa semua. Adik ni roti adik. Bang, definitely crispy outside, and rasa butter and kaya yang dia gunakan tu sedap lah. Kaya dia tu manis, and dia punya butter tu cukup masin, and dia tak overpower each other lah. Very well balanced, and the crispiness tu yang membuatkan texture dia tu lebih rasa macam
sedap lah sebenarnya roti ni. Dia kalau macam roti ni dia macam lemah-lemah sikit, dia rasa kurang kan. Tapi dia punya, aku rasa dia the type of the roti kot, the type of bread tu. Dia pakai, aku tak pasti roti apa orang panggil ni. Roti Bengali je. Tahu ke roti apa? Dia macam dia ada rongga-rongga udara tau between the bread. Dia punya texture tu ada rongga-rongga udara yang membuatkan bila dia dibakar tu jadi crispy. Itu yang aku suka lah. Pasal dia punya toast. Dia sedap lah. And lastly kita akan try nasi lemak. Let's go. So last one kita akan try nasi lemak dia. Bismillahirrahmanirrahim. Oh, a bit salty lah hari ni. Manis. Aku expect rasa dia manis. Sebab saya ingat aku rasa dia manis kan. Betul tak? Manis pedas. Tapi kali ni mungkin tak? Manis kan? Aku suka koyak alamanda yang aku rasa dia lebih ke arah manis tau. Manis pedas. Tapi yang ni manis tu ada, tapi dia salty sikit. Masin sikit. Masin dan pedas. Tapi sama dia still sedap. Cuma flavor rasa dia tu macam lain sikit. Tapi mungkin sebab je lah nak buat sambal ni, mungkin kalau dia punya mungkin ikut cawangan aku. Sebab dia punya maybe ingredient sama, resipi sama, tapi contohlah kalau ada terlebih terkurang sikit mana-mana antara portion ingredient yang diletakkan tu akan mengubah rasa sambal tu. Tapi overall I would say macam ni, flavor rasa sambal itu sedap. Cuma dia manis sikit ke, masin sikit ke, itu bergantung pada cawangan yang korang pergi lah. Gitu lah. So sebab aku expect dia manis sebab dekat Alamanda sebelum ni aku pergi manis. Dan aku suka yang manis sebab aku memang pemanis kan. Macam aku cakap dia. Tapi yang ni dia a bit salty. Tapi I would say still sedap lah dia punya sambal. Okay lah. And dia punya, kita try cabai dia. Crunchy lah. Okay, crunchy. Dengar pun rasa dah tahu crunchy. Itu yang tengahnya. Dia punya all the condiments yang dia letak tu boleh perfect. Barulah nasi lemak tu kita makan tu lagi kita, orang kata apa, hayati lah. Kita boleh enjoy. Salty pula, crispy. And harga dia pun RM4.9 je untuk orang kata apa, F&B yang most of the outlet ada dekat dalam mall. Boleh buat satu dish yang harganya RM4.90. Itu dah cukup pada aku, cukup affordable lah. Walaupun ialah kalau kau cakap nasi lemak kat luar RM1 je, tapi ni dia punya outlet semua dalam mall. Tahu saya it's a reasonable price lah, RM4.9 untuk nasi lemak yang macam ni, yang sedap dan mengenyangkan macam ni. So yeah, I would say, so aku rasa itu saja untuk video kali ni. I will give rating of 8.5 out of 10 untuk Bungkus Kau-Kau Cawangan Mines. So yeah, itu saja. Bye. Assalamualaikum. Jangan lupa like, share dan subscribe. Jumpa lagi dalam next video. Jangan tinggal solat. Okay, jangan lupa solat 5 waktu. Bye. Assalamualaikum.